Apa khabar semua? Selamat petang, apa khabar? Apa khabar? Apa khabar? Selamat petang. Ada siapa di sana? Anda bersama saya, Sifu Berbasikal, dalam kursus pengendalian berbasikal. Apa khabar semua rakan basikal saya di luar? Jom kita buat perbincangan topik hari ini mengenai roda basikal. Roda basikal banyak jenis, juga banyak fungsinya. Kadang-kala dia menolong, kadang-kala dia membuat beban, kadang-kala dia akan buat menyusahkan kita. Okey, apa perbezaan antara carbon wheel, ketinggian dia, bermaksud apa? Bermaksud adakah dia menolong kita lebih atau menyusahkan kita? Hari ini kita buat perbincangan antara roda basikal. Okey, brand kita tak kisah sangat, cuma kita nak bincang roda dia, ketinggian carbon tu dan rendah punya carbon dengan roda biasa, apa perbezaan dia? Okey, jom. Jom. Selamat petang. Ada sesiapa di sana? Ada sesiapa? Boleh dengar? Nak beritahu siapa, tolong share. Tengok siapa-siapa di sana boleh tolong share. Dan masuk topik hari ini, kita bincang mengenai roda basikal ya. Okey, apa khabar semua? Boleh siapa komen-komen sikit. Sambil perbincangan kita, anda boleh berinteraksi dengan saya. Dah soalan ke, adakah kemungkinan kita boleh katakan adakah dia menolong, patutkah saya, dan juga berapa banyakkah dia menolong kita semasa berkayuh. Okey, jom. Ada siapa di sana, tolong share, tolong like, tak kisah sangat. Disebabkan saya memerlukan share dan tam-tam tu semua, dia membuat motivasi lebih buat khusus sebegini untuk perbincangan seterusnya. WhatsApp saya dapat juga komen di Facebook live saya yang sebelum ini menceritakan dia mahu tahu roda apakah ketinggian dia, carbon dia, perbezaan antara semua. Jom. Selamat petang, apa khabar semua? Rakan basikal saya di luar. Jom. Sekejap saya cari roda dulu. Apa khabar semua? Rider kita. Saya nak bincang mengenai roda. Tolong share ya. Kalau siapa-siapa ada di sana, boleh minta share. Sebab cerita sebegini atau topik hari ini begitu menarik. Oleh kerana apa? Oleh kerana dia dapat melajukan kita tanpa menggunakan tenaga lebih. Okey? Topik yang dua kali lepas, dua Facebook live saya juga mengenai bagaimana kita dapat melajukan basikal, juga menolong kita jimat tenaga. Jadi topik hari ini juga mengenai 1, 2, 3 bab sebeginilah kita mahu membincangkan kebaikan kita, mengenali apa yang kita ada dalam basikal kita. Okey? Jom. Tam, selamat petang. Apa khabar Tam? Okey, mengenai roda basikal, dia banyak jenis. Tayar hari tu kita dah, mungkin kita akan cerita sedikit sebanyak mengenai tayar akan datang. Sebab hari tu kita bincang mengenai tube, angin, pressure. Dan seterusnya kemungkinan akan datang. Saya akan memberitahu apa perbezaan antara tayar 3-4 jenis ini dalam pasaran. Apa perbezaan dia, okey? Okey, hari ini kita mahu berbincang mengenai roda basikal, ketinggian carbon fiber. Apakah perbezaan dia antara carbon rendah dan carbon tinggi? Thank you Tam. Selamat petang. Apa khabar Tam? Ini Tam Ipoh. Are you the Ipoh guy? Sifu, selamat petang. Kalau dia Ipoh punya rider, Tam ingat saya dia rider Ipoh juga. Apa khabar Tam? Okey, jadi hari ini kita mau bincang roda ketinggian. Adakah roda rendah? Roda rendah sebegini kita panggil 20 mm atau kita panggil basic biasa. Roda basikal zaman dulu-dulu sampai sekarang masih ada dalam pasaran.
biasanya datang dengan basikal original. Dia rendah sikit dan tube punya kepala pun standard yang pendek. Ya, okey Tam. Tam pun rider Malaysia juga, bekas pelumba negara. Tam, welcome to kursus pengendalian berbasikal saya. Apa khabar Tam? How are you? Okey, jadi segala-gala dalam pasaran, kita tak kisahlah brand apa. Yang penting kita nak tahu ketinggian roda, adakah dia menolong atau membebankan kita, merendahkan kelajuan atau melajukan basikal kita. Okey, jom. Yang ni roda 20mm. 20mm dari mana? Macam mana kita nak tengok? Edwin, macam mana kita nak pastikan roda kita berapa tinggi? Okey. Ketinggian roda, kita ada bandingan dia. Ramai orang cakap 50, standard 50 lebih bagus, macam ni, macam itu. Dia tertaluk kepada rider. Apa maksud tertaluk pada rider? Tertaluk pada rider adalah bermaksud ketinggian rider, berat rider, dan juga tengok dari segi rhythm kayuhan dia macam mana. Okey, katakan banyak panjat bukit yang betul-betul tinggi punya, kita katakan tak sesuai sangatlah. Tetapi all-rounder bermaksud seberguna, roda ketinggian seberguna. Kita akan masuk tajuk ke sana kemudian ya. Okey, jadi sekarang kita masuk roda karbon ketinggian. Karbon ke alloy tak kisah, tetapi ketinggian roda ini bermaksud apa? Ayat nombor ketinggian dia 20. Okey, ayat 3 tu, ayat 3 bermaksud 30. Bermaksud 20, 30. Yang ni yang paling rendah. Biasanya kita akan tahu yang ni paling rendah, yang 20. 20 adalah biasanya kita nampak dari basikal original dan juga beginner atau orang katakan yang tak mau berat sangat untuk standard punya roda basikal. Ini dia roda 20mm. Ketinggian dia macam tu. Biasanya untuk siapa? Biasanya untuk orang yang suka basikal ringan-ringan. Dia nak carbon, basikal ringan-ringan dan nampak klasik. Okey, biasanya orang suka yang rendah, tak suka yang tebal-tebal, tak suka yang berat. Okey, biasanya orang konsep kayuhan macam-macam kita ada. Kita ada rakan basikal yang suka ringan. Hi Vivian, good evening. Tolong share. Tam, tolong share. Sebab, hi Sifu. Sebab kadang-kadang dia manusia macam kita, saya suka kelajuan. Okey, ada yang suka khas panjat bukit. Ada yang suka nak laju. Ada nak individual pursuit atau kelajuan perseorangan. Individual seperti triathlon, kelajuan dia lain sebab ada yang solo, ada yang boleh drafting. Kadang-kadang yang solo, kombinasi dia macam mana. Okey, jadi hari ini kita nak bandingkan roda dia, yang ni 20mm. 20mm dia rupa dia macam tu. Edwin, macam mana nak tahu 20mm ke roda saya berapa tinggi? Guna pengukur ni, kita tengok. Yang ni 20. 20, ketinggian 20. Untuk orang yang suka kelajuan tak, untuk group riding mungkin pun boleh, tetapi biasanya orang suka 20 ringan dan beginner lah. Okey, 20 kita saya rasa okey, 20 boleh faham, ringkas. Dan seterusnya kita pergi ke 30. Hari ini kita nak banding, okey? Yang ni 30. Macam mana kita nak tengok 30? Yang ni 30. Nampak angka 3. Betul-betul di garis 3 di bawah rim tu. Ini 30. Okey? 30. Nampak tak beza dia 30? Sifu, apa khabar? Okey? 30. Perbezaan antara 30 dengan 20. Nampak? Dalam mata kasar kita tak nampak. Kalau betul-betul kita nak banding, ini dia 30. Sedikit beza sahaja. Itu sebab kita panggil 30. Perbezaan dia apa, Edwin? 30 kadang-kadang ada orang terlampau nak laju tetapi tak nak berat sangat. Okey, kita pergi angka 30. Itu sebab
ketinggian dia berbeza. Nampak? Walaupun sedikit, perbezaan dia masa kayu banyak. Itu sebab saya nak bincang ketinggian roda basikal. Nampak? Tolong share-share. Okey? Tolong share-share ya. Sebab inilah sebegini tayar sebelum tayar. Ini rim saja. Ringkasan untuk rim 20 ke 30. Okey? 30 tak kisahlah alloy ke carbon. Tetapi kalau carbon, dia lebih ringan lah. Kalau alloy, dia berat sikit. Tapi kelajuan dia mungkin ada beza sikit antara ketinggian sama. Tetapi alloy dan carbon memang pasti ada perbezaan dia. Okey, jom. Kita pergi seterusnya. 40. 40 punya carbon. Okey, 40 dia macam tu. Ketinggian 40 dia macam tu. Tak nampak sangat kan? Betul. Ini 40. Nampak? Betul tak 40? Betul. Ini 40. Ketinggian 40. Nampak tak banyak beza. Okey? Tapi bila kita pergi ke 30, banding dengan 30, dia nampak jelas. Nampak? Perbezaan dia. Perbezaan dia nampak. Kalau mata kasar tak nampak sangat. Itu perbezaan dia. Apa perbezaan dia 30 ke 40? Sama juga teori dia, kita bincang mengenai ada orang suka ringan, ada suka tu, tetapi masuk ke 40 mm ke atas. Itu dia yang kita nak tahu. Antara 40 ke 50, apa beza dia, Edwin? Sekejap, cari 40. Okey. Ini 40, ini 50. Beza sikit je. Tetapi peranan dia banyak beza. Okey? Peranan dia banyak beza sebab ketinggian dia. Okey? Nah, sekarang saya nak beritahu. 50 consider is a all-rounder wheel. All-rounder, orang cakap macam mana? Boleh kita katakan panjat bukit. Boleh kita katakan sprint. Atau boleh katakan bebas untuk beginner, amateur, professional. Biasanya 50 adalah lingkungan, 50 ke 60 lingkungan dalam zon. Kebanyakan orang mahu merasai kelajuan basikal atau kita akan membuat basikal berkelakuan lain. If you want to understand perbezaan dia, 50 dan 60 perbezaan dia memang boleh rasa. Jelas, confirm boleh dapat rasa dia. 50 all-rounder, 60 untuk orang yang lebih besar sikit, yang tegap sikit, yang mahu agresif. Yang 50 punya, sebegini tinggi dia. Okay? Biasanya orang suka henjutan, pick up, attack. Constant pace, kelajuan purata, group riding, buat teamwork sekali. Itu adalah roda yang boleh katakan bagus dan serbaguna, all-rounder. All-rounder wheel lah, kita panggil all-rounder. Tetapi apa kata orang kata 40, kenapa saya tak boleh pergi 40? Boleh. Kalau badan ringan, kalau kita punya badan ringan atau badan kecil, kadang-kadang kita tak nak tinggi sangat. Bila tinggi sangat, roda karbon tu, bila angin lintang datang, orang yang ringan biasanya akan terasa. Orang cakap, Edwin, boleh ke angin goyang basikal? Confirm goyang. Macam mana roda tinggi pun pasti akan terasa. Itu tertakluk pada banyak atau tak banyak. Okey? Jadi, beza antara tinggi bukan cakap takut angin. Semua roda pun akan lalui angin lintang. Memang ada dia punya keburukan dan kebaikan dia. Jadi, kena tolak ansur. Jangan cakap langsung tak boleh. Orang dah cuba 50, jarang turun 40. Tetapi, orang yang 40, dia akan upgrade ke 50. Sebab dah ketagih kelajuan. Okey? Boleh faham? Okey? 50, 40 ke 50. Biasanya orang berat tinggi, berat rider itu. Biasa orang pilih 40. Biasanya apa? Perempuan atau lelaki yang badan kecil, yang tak suka agresif tapi suka
dapat ditolong. Bermaksud apa? Kelajuan, keseronokan, 40-50 masih boleh dalam kongkongan around the wheel untuk semua rider. Kadang-kadang basikal sekarang kan, biasa semua datang complete dengan roda tinggi. Okey? Kenapa? Selalu saya kata, gaya kena ada. Tak laju tak apa, tapi rupa masa berhenti tu, orang cakap handsome lah basikal. Orang tak handsome ke? Orang handsome, tapi basikal kena lebih cantik. Okey, bila lebih cantik, lebih garang, apa? Orang tengok macho lah, macam pro, betul? Okey, so 50 dah. Edwin, apa kata 50 dan 60? Tadi cerita pasal ketinggian dia, ketinggian karbon 50-60. Boleh tengok tak beza dia? Tak banyak, sikit je. Betul? Dia tak banyak. Tapi dengan anggaran, bila tengok satu biji tak perasan. Bila tengok satu biji memang tak perasan. Bila letak bersebelahan, dia nampak. Ni 60, ni 50. Nampak? Okey? Ini perbezaan dia. Kita tak mau cerita pasal tri-spoke ke, four-spoke ke atau sebaliknya. Tetapi sehari ini kita cuma nak bincang mengenai ketinggian. Biasanya orang guna ketinggian dia 60 untuk apa? Edwin, untuk apa? Tadi baru saya sebut, sama teori dia. Orang yang badan besar, orang yang suka kelajuan, orang yang boleh tendang. Bermaksud apa? Henjut. Ada tenaga henjutan tu, kadang-kadang 50 terlampau ringan bagi dia. Tetapi bila orang rasa nak lebih laju, dia lebih tinggi profil karbon dia. Kita nak lebih tinggikan profil untuk apa? Untuk lajak. Dia lajak pergi, tekanan kaki power, dia akan pergi, dia akan laju, dihenjut, dia boleh rasa pergi dia. Orang cakap, gila lah ikut dia. Hingus pun keluar lah. Betul, hingus keluar sebab apa? Ikut orang laju sangat. Ailio keluar. Masa zaman dulu, berlumba saya ikut senior. Saya ikut sampai I hingus. Ailio tak sempat nak seduk I hingus tu. Tetapi apa? Dapat belajar. Bila laju, kita dapat improve lebih bagus. Okey. Jadi, orang cakap kelajuan 50 ke 60, beza dia adalah itu. Orang nak lebih laju, henjutan atau individual pursuit, perseorangan. Dia tertaluk kepada berat kita. Macam mana kita nak pastikan dia, Edwin? Macam mana saya akan pastikan roda yang sesuai untuk saya? Okey, ini mulut semua rakan akan berbeza. You tanya dia, sedap tak masakan ni? Sedap tak? Oh, bolehlah. Tanya kawan ni, pernah pergi tak makan? Sedap tak? Semua cita rasa berbeza. Jadi kita kena tahu sendiri, kena memahami diri sendiri dulu. Jangan terlalu ikut. Kalau boleh, rasa sendiri, sedap sendiri, itulah dia roda kita. Okey, 60. 60 apa beza dia? Biasanya orang cakap, boleh ke gabungan dia satu besar satu kecil kat roda kat basikal? Boleh ke satu depan besar kecil, belakang lebih besar, boleh tak? Gabungan dia. Okey, boleh, bukan tak boleh, tetapi perbezaan antara besar kecil adalah apa? Perbezaan dia. Dalam market tak dapat, jarang boleh jumpa roda satu kecil satu besar. Faham tak? Satu roda, satu kecil, satu besar. Dalam pasaran jarang ada. Dia biasanya beli sepasang. Seperti beli kasut. Muhammad Ilyas, selamat petang. Apa khabar? Jadi dalam pasaran susah kita nak cari satu besar, satu kecil. Jadi apa yang kita dapat beli atau dalam pasaran, dia sememangnya padan. Depan belakang dia padan, sama. 60, 60, 50, 50, 30, 30. Jarang ada. Apa perbezaan dia, Edwin? Okey. Orang kata macam-macam. Jadi hari ini kita tak mau macam-macam. Kita confirmkan dia. Okey, kita confirmkan dia apa perbezaan satu besar satu kecil. Biasanya jumpa di mana? Jumpa di dalam kategori triathlon. Triathlon atau Powerman, Ironman, banyak lumba lagi dalam pasaran. Biasanya kita pakai individual time trial, ITT. ITT bermaksud ujian masa berseorangan. Jadi dia tak nak roda depan tinggi sangat oleh kerana beban. Dia akan bila penat,
roda tu dia tak pergi. Dia individual ni dia akan, kita punya diri sendiri yang rasa sedap tak sedap, nak lumba, nak guna gear macam ini, nak guna gear macam tu. Roda pun ada peranan dia. Jadi kalau ketinggian roda terlampau tinggi, bila kita tendang, kita guna tenaga lebih. Guna tenaga lebih kenapa? Sebab ketinggian tu. Bila dilajak, ada tenaga dapat rhythm tu. Laju. Siap boleh pergi rhythm dia. Bila dapat ikut kawan yang laju, lagi seronok. Saya cakap, jangan kena tinggal lah. Kalau tinggal, malu lah. Tapi bila dapat ikut, syok. Individual pursuit ke, team time trial ke, atau kayuh dengan kawan, kita panggil weekend warrior. Weekend warrior ni adalah apa? Weekend warrior, kita dapat jumpa kawan seminggu sekali. Alamak, aku tak ada training lah. Aku tak ada training. Seminggu kayu 5-6 kali cakap tak ada training. Tapi kayu berdusuk-dusuk dia pergi. Okay, jadi rider cycling memang tak boleh percaya. Sebab apa? Sebab tak ada training ni, semua sebaliknya. Itu dia. You ada ride ke? Tak adalah, aku tak ada training. Tapi bila kayu, kaki lagi cepat pada kipah, dia pusing. Okay, apa khabar? Muhammad Iyas lah. Okay, selamat petang. Okay, jadi kita panggil 60 kita dah selesai. Kita, apa kata, kita pergi seterusnya 60. Kita pergi ke, saya tak ada 80. Okay, 80 tak ada dalam, ada, saya ada 80. Okay, 80. Ini 60. Tapi saya jarang jumpa 70. Jadi terus saya lompat ke 80. Ini 60 dan ini 80. Beza dia pun tak banyak, sedikit saja. 60. 60. Betul. 60, 80. Beza dia 60, 80. Khabar baik Sifu. Thank you. Okay, boleh tolong kongsi-kongsi sikit? Thank you Yes, baik, thank you. Boleh faham, boleh ikut maksud saya apa yang saya bincang. Okay, ini 60, ini 80. Perbezaan dia sama juga, teori dia saya beritahu. Antara 60 dan 80. 60 dan 80 ada rumit sedikit. Rumit dia apa? Rumit antara dua ni, kita boleh rasa bila laju memang laju, bila bong, alamak, selalu tuduh roda terlampau beratlah, ringanlah. Kita sendiri tahu, tak perlu beritahu orang. Sebab apa? Kita yang memilihnya. Jadi sebelum memilih, kita kena tahu daya kekuatan kita dulu. Adakah ini patut? Adakah ini patut? Tak apa. Roda ni bila dah beli, dah invest, bukan semestinya sampai seumur hidup. Ya, mahal sedikit. Dan kena pandai memilih. Antara ni dengan ni, Edwin, 80 ke 60 ke 80, mana saya patut pergi? Ada gabungan dia. Depan 60, belakang 80 pun boleh. Ini untuk kita katakan triathlon. Okay, duathlon, triathlon, ini adalah perbezaan dia. Kalau untuk road rider, saya rasa dia tak ada besar kecil, tetapi ada juga orang dapat buat macam tu, tapi jarang kita nampak. Biasanya kita dapat sepasang untuk road rider. Tetapi bila masuk duathlon, triathlon, dia akan beza. Sebab dia tak nak beban sangat. Sebab kita biasa kayuh seorang diri. Biasa seorang diri, kita akan ikut rentak daya kita. Rentak daya kita. Tiba-tiba keluar daya kekuatan diri. Yes, daya kekuatan diri adalah tertakluk kepada kombinasi basikal kita. Kadang-kadang basikal kita ada sebuah benda yang tak betul. Dia akan efek kepala otak kita. Dia akan menjejaskan pemikiran kita, planning kita. Berapa banyak tenaga kita patut berada, tekanan dia, kita patut maintain, angin lintang datang, macam mana kita kena baring. Roda inilah membuat peranan untuk triathlete atau duathlon atau triathlon. Ini perbezaan dia antara roda depan besar dan kecil. Okay, road rider kita dah habis, 50 ke 60 kita dah habis. Kita masuk ke arah lain sedikit, satu besar satu kecil. Roda
roda belakang lebih besar, biasanya orang boleh masukkan roda depan kombinasi sebegini. Faham? Kombinasi sebegini adalah bagus untuk apa? Untuk individual pursuit, individual tantra, atau biasanya orang guna event yang tadi baru saya sebut. Perbezaan dia apa? Sama juga teori dia. Ini dia. Gabungan dia roda depan dengan belakang. Satu besar, satu kecil di depan, yang belakang besar. Kenapa Edwin? Kenapa Edwin kata belakang lebih besar? Oleh kerana kita tak perlu risau angin lintang untuk belakang. Kenapa? Oleh kerana angin lintang biasanya depan kita terasa. Sebab apa? Berat badan kita. Berat badan kita akan menstabilkan kedudukan roda belakang sebab kita masih duduk. Kita duduk di belakang, berat badan kita lebih di belakang. Boleh ikut Boleh ikut? Good. Vivian, thank you. Still there, thank you. Okay, jadi perbezaan antara dua carbon ni orang kata macam-macam, tapi hari ini kita nak pastikan dia mana roda yang patut kita berada dan macam mana kita memastikan investment kita kena apa yang kita bayar. Okay, jadi kegunaan dia triathlon, satu besar satu kecil, best. Okay, itu biasa gabungan yang saya letak di basikal saya sendiri. Dan macam mana nak tahu, Edwin, besar, roda tinggi untuk siapa? Bagus. Soalan macam ni kita biasa dapat dengar. Saya patut pergi roda ni ke? Saya patut pergi roda besar ke ni ke? Okey. Biasanya orang yang lebih tegap, lebih suka aktif, lebih agresif, attack, atau kita suka kelajuan, biasanya roda tinggi. 60, 88. 60, 88. Kalau mampu tendang 80 depan, 88 belakang. Saya tak berani. Ada sekali saya buat di Langkawi, Ironman. Saya guna 80 depan, 88 belakang. Sengit kepala saya. Walaupun saya kuat berbasikal, tetapi gabungan tu dah terasa. Memang beban. Okey, jom. Okey, 80, 60 depan. Itu gabungan yang biasa orang nampak di arena berbasikal triathlon. Okey, tetapi kalau you jumpa yang kuat-kuat tu, dipakai disc belakang dan depan. Biasanya orang guna 80 atau 88. Tapi bagi saya, saya tinggi, berat badan tak berat macam mereka. Saya cuma guna 60 di depan. Saya takut sebab pernah rasa 88 tu memang bong. Okey, ada apa-apa soalan? Saya rasa roda kita boleh jelas dan faham. Tanpa membuang masa, saya boleh soal jawab anda. Kalau ada apa-apa di dalam pemikiran, tak terfikir sekarang, kemudian dapat terfikir, boleh tulis. Saya boleh cuba balas dan beritahu apa yang patut dan apa yang kita rasa sesuai untuk diri anda. Okey? Kita open conversation. Kalau nak tanya apa-apa, Syariz, Aziz, selamat petang. Apa khabar? Nanti boleh repeat tengok nanti Boleh tengok macam mana perbezaan antara roda. Manakah kita patut pergi dan apa yang kita patut faham sebelum memastikan investment kita ada berpatut. Tapi saya rasa investment sebegini tak ada 100%. Hari yang saya cukup tidur, esok roda tu laju. Bila tak cukup training dan tak cukup tidur, roda ni beban. Itu pun ada peranan dia. Jadi kena faham. Okey? Sampai saya rasa nak soalan, saya buka persoalan sikit. Nak cakap apa-apa? Kalau tak ada, saya rasa kita tamat. Tak mau terlampau panjang sebab biasanya orang tak ikut perkembangan perbincangan terlampau panjang. Tetapi bagi saya, masih sama memastikan anda dapat improvement dan ikuti saya punya live menaikkan taraf kayuhan anda semua. Sifu. Okey? Sampai kita jumpa lagi di masa akan datang. Kalau nak tahu apa-apa, nak faham lebih mendalam mengenai basikal, roda atau apa-apa, boleh komen dalam saya punya Facebook dan ikuti saya dan share, minta tolong share. Dan sampai kita jumpa lagi, Sifu, I see you on the road. Happy riding and I'll see you on the road.